Saya kesiankan Perdana Menteri Malaysia. Sekejap di label pro-China dan pro-Rusia ni beberapa bulan lepas. Wah, riuh. Anwar tak dapat telefon dengan Trump. Itu sagi isu besar. Ada juga yang memeli pada masa tersebut. Mengapa tak mendekati Trump, tak dapat panggilan daripada Presiden Trump. Betul lah. Tetapi akhirnya bila mendekati, dia label pro-US pula. Saya tak ada masalah orang telefon. Kita terima. Dah telefon banyak pun jadi isu pula. Perdana Menteri telefon. Ni apa punya perangai saya tak faham. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Tapi saya nak kongsikan video ini daripada Syed Saddiq. Suatu ni lah kemunculan PMX dalam duk sibuk-sibuk. Pagi tadi sempat sejam lebih berada dalam Dewan Rakyat, menjawab persoalan, memberi penjelasan mengenai apa yang berlaku, apa yang diselesaikan, apa yang sepanjang mesyuarat ASEAN, mesyuarat dengan Trump, pimpinan-pimpinan negara dunia yang lain. Tapi itulah, kita tengok bagaimana waktu dia muncul juga, kadang-kadang kita nak cakap apa lah. Ini suatu PMX berucap nampak. Mana pi ahli parlimen pembangkang. Nampak tak? Tuh Ni, Tuan Ibrahim seorang, mana Hamzah. Even dikatakan juga Hasan Karim pun tak datang. Dalam dia duk hantam, dia duk maki amun pasal tarikh ni, perjanjian ni pun dia tak datang. Aku nak maki 8481 ni. Betul. Ni, yang duk hero lagi bila habis semua penuh balik. Lepas masuk, mereka buat kedai kopi. Sembang sana, kau celah sana, mencelah sini, ketimbang apa semua. Pendah, Hulu Selangor, Besut. Nasib baiklah ada Hulu Langat seorang. Betul tak? Langsung tak berfungsi lah pembangkang. Entah susah nak cakap lah. Apa dah jadi dengan sistem demokrasi parlimen kita? Kalau inilah, betul lah macam kata KJ pembangkang yang gagal membuatkan salah satu puncak Anwar Ibrahim bertambah kuat. Nampak? Habis turis terbang. Dah sampai kat Korea ni kan? Dia dah sampai dekat Korea. Dah sampai. Begitu. Aduh tak ada rehat langsung. Mana-mana rakyat, orang yang ada akal, tak pandang, tak dapat melihat apa yang Anwar Ibrahim, keikhlasannya. Tak tahu nak cakap apa lah. Saya cakap tak tahu nak cakap apa. Kita tengok ini okey. Ini pagi tadi kita dengar. Okey, ini pagi tadi saya nak kongsikan bagaimana Syed Saddiq macam begitu teruja sebab dalam memerhati kesibukan PMX. Walaupun kita tak apalah Syed Saddiq, dalam ada banyak part kita tak apa gembira, tak gembira dengan apa tingkah laku, tapi dalam part ni sebab tu parlimen agak menarik. Apapun masalah, mesti pertahankan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Ini yang kita lakukan. Baik, saya jemput Muar. Okey, Muar dengar agak menarik Apa? Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Nampak? I want to be fair here. Okey. Saya kesiankan Perdana Menteri Malaysia. Sekejap di label pro-China dan pro-Rusia ni beberapa bulan lepas. Kerana berjumpa dengan Presiden Putin, Lavrov, nampak terlalu dekat dengan BRICS sampai sekatan dagangan dikenakan ke atas Malaysia. Ada juga yang memeli pada masa tersebut. Mengapa tak mendekati Trump, tak dapat panggilan daripada Presiden Trump. Betul Tetapi akhirnya bila mendekati, dia label pro-US pula. Sekejap di label terpaling Hamas. Hanya salah seorang pemimpin Muslim yang berani berjumpa dengan Ismail Haniyeh pada masa tersebut, menyumbangkan 200 juta ringgit bagi plan pembangunan Hamas. Pada satu ketika sampai kita ditegur 3 kali nota diplomatik kerana terlalu bertegas dalam soal Palestin. Tetapi pada hari ini dilabel tidak prihatin tentang Palestin pula. Realitinya sesiapa pun yang menduduki kerusi Perdana Menteri di Malaysia perlu bijak mengimbangi hubungan diplomatik di antara gergasi-gergasi besar. Kalau tidak, impak yang teruk adalah kepada negara kita. Persoalan tambahan saya, Tan Sri. Sambil US dengan China ada perang dagangnya,
Tahun ni dia catatkan bahawa ekspor China ke US terus terjejas, ada penurunan 10.7%. Tetapi ekspor China ke dunia meningkat 3.5%, dan peningkatan tersebut adalah kerana sambil mereka tidak boleh ekspor ke US, mereka ekspor pula banyak ke ASEAN. Dan banyak syarikat-syarikat kecil, bukan setakat di Malaysia, di Indonesia contohnya, Thailand teruk terkesan kerana ada strategi dumping. They floor the price, turunkan harga for there to be market capture, dan akhirnya syarikat-syarikat kita terkesan kerana harga barang terlalu rendah, dan akhirnya syarikat-syarikat kita tidak boleh compete. Persoalan saya faham kita perlu rapat dan dekat dengan China, tapi bagaimana kita imbangi hubungan ini supaya akhirnya syarikat-syarikat di Malaysia yang kecil khususnya tidak teruk terkesan dengan market capture atau dumping yang sedang berlaku. Terima kasih. Baik, silakan Tuan Menteri. Ya, baguslah. Yang betul, dulu riuh Anwar tak dapat telefon dengan Trump, itu segi isu besar. Saya tak ada masalah, orang telefon kita terima. Dah telefon banyak pun jadi isu pula. Perdana Menteri telefon. Ini apa punya perangai saya tak faham. Semalam Perdana Menteri Melania dari Itali 2:30 semalam lepas maghrib dia call. Itali telefon. Ini bukan perkara biasa, saya ini betul. Telefon biasa, tapi selalu kita yang minta nak call mereka. Ya. Jadi bagi saya terbukti bahawa akhirnya Malaysia dikterah, bukan soal Perdana Menteri. Malaysia, lebuh raya kita hebat, pembangunan kita hebat, itu satu dunia. Perhatikan itu kebanggaan. Saya sebagai anak Malaysia, saya bangga. Ya. Kerana liputannya puluhan juta lihat, ya, tentang kejayaan kita, jalan raya kita kena disebut di situ, dan juga tentang pembangunan dan juga jasa dan kita dalam soal perdamaian Thailand, Kemboja. Bagaimana tengok Donald Trump sewaktu berada di Korea masih lagi mengulangi terima kasih dia kepada negara Malaysia dan Anwar Ibrahim kerana menjadi mediator dalam penyelesaian sempadan Kemboja dengan Thailand. I said, listen, you want to trade deal? We're not going to make a deal with you if you're going to be in war. Then I called Cambodia, I called Thailand, I called Cambodia, back and forth. And after about 2 days, we ended up with the help of Malaysia. Malaysia was like a mediator. We used a beautiful facility in Malaysia because it was too hot. The other two, and I don't mean hot weather-wise, I mean it was hot. It was too hot with bullets flying all over the place. And Malaysia was fantastic, and they helped implement it. The Prime Minister was great guy, just left him. And within 2 days, we signed a deal, and the two people came in, they were like best friends. It was a beautiful thing to see. We saved, probably millions of lives. They've had a tempestuous relationship I said, for how many years? 500 years. They said, that's a long time. That's a long time. Masih lagi bagaimana benda-benda seperti ini, berita-berita seperti ini dipetik oleh berita-berita dunia. Tapi kalau apa nak tengok di negara kita tengoklah bagaimana respon Hassan Karim. Satu hal Hassan Karim ni tak apalah, tadi tak datang. Kalau dia sebelum ini dalam Dewan Rakyat maki hamun, menyerah kedaulatan, bagi 1 trilion kepada Amerika. Saya terima kasih semalam Pasir Gudang. Nampak dia mempersoalkan isu itu pada pandangan dia. Salah ke? Yang saya heran ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sambil menari seronok. Kau seronok, kau punya pasal. Kami tak dengki pun kau menari. Kami tak dengki pun kau menari panas bersama dengan Trump menyambut dia. Apa pasal nak pula nak dengki? Pada kami, kau nak menari, kau punya pasal. Rakyat semua tahu, tengok kau menari. Rakyat pun tak dengki sebab